Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejak awal minggu ini, kita telah pun disajikan dengan berita bahawa Anwar Ibrahim telah melalui peguam barunya memfailkan satu permohonan di Mahkamah Tinggi bagi tujuan merujuk 8 persoalan perlembagaan dan perundangan ke Mahkamah Persekutuan di bawah perkara 128 Perlembagaan Persekutuan, iaitu secara umumnya adalah untuk cuba memperolehi imuniti atau kekebalan daripada menjalankan perbicaraan antara Yusof Rauda, seorang individu rakyat Malaysia, terhadap Anwar Ibrahim sebagai individu rakyat Malaysia, bukan dalam kapasiti sebagai Perdana Menteri. Tuntutan yang difailkan adalah berkaitan kejadian yang berlaku di penghujung tahun 2018 sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tindakan undang-undang yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah pada tahun 2021, juga sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pada 22 hari bulan November 2022. Justru kedua-dua pihak adalah individu rakyat Malaysia. Itu adalah faktor dan fakta pertama yang perlu kita faham. Sebelum daripada ini, saya telah pun di awal petang tadi, iaitu sebelah petang hari Khamis 29 Mei, membuat suatu rakaman video berkenaan dengan kedudukan perundangan bersabit dengan permohonan kekebalan yang dipohon oleh Anwar ini. Ianya boleh ditonton di YouTube Inspirasi Channel dan juga di Facebook saya. Tetapi saya terpanggil untuk membuat rakaman video pada jam lebih kurang 1 pagi ini, hari Jumaat, 30 hari bulan Mei 2025, kerana perhatian saya telah dibawa kepada satu laporan media berkaitan kenyataan Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan yang juga pernah memegang jawatan sebagai Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, di mana di dalam laporan Malaysia Kini mengatakan Ketua Whip PM Taqiyuddin Hassan berkata Peguam Negara Muhammad Dusuki harus bertindak menjaga kedaulatan Perlembagaan Persekutuan selaras dengan sumpah jawatannya bagi mengelak duluan kehakiman berbahaya. Dan dia mengatakan, justru peguam negara tersebut perlu campur tangan segera dalam isu ini, sama ada sebagai pencelah, intervener maupun sahabat mahkamah amicus curiae dalam prosiding permohonan tersebut. Katanya lagi, Muhammad Dusuki juga perlu meneliti kesahihan permohonan kekebalan yang dibuat Anwar dari segi undang-undang dan perlembagaan. Mengelak duluan kehakiman judicial president berbahaya yang boleh melemahkan prinsip kebertanggungjawaban pemimpin politik di hadapan undang-undang. Itulah antara kandungan matan kenyataan Taqiyuddin Hassan yang dilaporkan oleh media Malaysia Kini pada jam lebih kurang 10.15 malam 29 Mei 2025. Saya tidak setuju dengan pandangan dan permintaan Taqiyuddin Hassan untuk peguam negara mencampur tangan dalam prosiding sivil di antara dua individu di mahkamah. Tidak kira sama ada
salah seorang daripada individu itu menyandang atau memegang jawatan Perdana Menteri sekalipun, sebab sifat dan gaya tuntutan yang dibuat adalah tuntutan sivil peribadi antara individu dan individu. Itu yang pertama. Yang kedua, saranan Taqiyuddin Hasan tersebut juga adalah dengan penuh hormat saya katakan terlampau naif, tidak tepat dan lebih bahaya daripada kebahayaan yang Taqiyuddin sentuh berkenaan dengan permohonan Anwar. Apa maksud saya? Peguam negara tidak boleh diarah campur tangan oleh pihak eksekutif dalam perkara yang tidak semestinya urusan beliau. Tindakan peribadi, tindakan sivil bukan urusan peguam negara. Walaupun soalan-soalan ditampilkan adalah berkaitan dengan isu immunity dalam sifat seseorang individu pada masa ini, tetapi itu bukan urusan terus untuk peguam negara campur tangan secara terus. Dalam mencadangkan perkara itu, seolah-olah menzahirkan kepada rakyat mentaliti yang ada dalam kalangan ramai pemimpin politik kita, sama ada dalam kerajaan maupun pembangkang, iaitu kononnya eksekutif atau ahli politik boleh mengarahkan penjawat-penjawat awam untuk buat perkara yang tak semestinya betul. Bayangkanlah, sekiranya Taqiyuddin Hasan adalah dalam eksekutif kerajaan sekarang ini, adakah dia akan mengarahkan peguam negara membuat satu perkara mencampur tangan secara salah? Bukankah itu pun penyalahgunaan kuasa eksekutif? Bukankah itu yang kita mengadu berkaitan dengan cara dan gaya bagaimana kerajaan-kerajaan terdahulu mencampuri urusan-urusan yang bukan bidang dan kuasa mereka untuk campur? Yang ketiganya, adakah Taqiyuddin Hasan cuba mencadangkan seolah-olah tanpa peguam negara mencampuri, mahkamah mungkin berbahaya membuat keputusan yang salah? Bukankah mahkamah lebih arif dan juga bertanggungjawab kepada sumpah perjawatanan yang sama untuk membuat keputusan berpandukan kepada fakta dan undang-undang tanpa mengira siapapun individu yang berada di depan mahkamah? Bukankah sumpah perjawatanan yang dirujuk oleh Taqiyuddin Hasan itu terpakai kepada hakim lebih daripada peguam negara berkaitan perkara ini? Yang keempatnya, adakah dan bukankah cadangan Taqiyuddin ini naif? Naif maksud dia terlampau, tidak melihat realiti sebenar, iaitu adakah peguam negara kita bebas daripada pengaruh eksekutif? Seandainya Taqiyuddin Hasan boleh pada 4 September 2023 mengarahkan Dusuki Mokhtar untuk mewakili pejabat peguam negara menggugurkan 47 pertuduhan terhadap Zaid Hamidi pada 4 September 2023 tersebut dan berjanji kepada mahkamah bahawa tindakan siasatan akan disambung untuk mengkaji alasan-alasan pengguguran pertuduhan yang diberikan oleh Zahid pada masa itu, yang sehingga kini hampir 20 bulan, iaitu pada tanggal 30 Mei 2025, masih belum mengeluarkan satu pun kenyataan rasmi dari pejabat peguam negara berkaitan perkembangan siasatan 47 pertuduhan Zaid Hamidi tersebut. Adakah beliau akan berpihak secara jujur dan ikhlas demi perlembagaan
demi perundangan ataupun demi eksekutif. Iaitu pada masa itu Timbalan Perdana Menteri. Sekarang ini Perdana Menteri. Di situlah saya mengatakan saranan dan cadangan Taqiyuddin Hasan sebagai Ketua WIP PN bukan sahaja salah, tidak tepat, malah naif. Naif dalam tidak dapat menilai peranan yang boleh dimainkan oleh Peguam Negara untuk menyokong permohonan yang pada asasnya mempunyai beban yang terlampau tinggi di tangan dan di pihak Anwar untuk meyakinkan mahkamah. Baik, biar mereka berhujah. Biar Peguam Anwar Ibrahim dan Peguam Yusof Rauda berhujah dalam kes sivil peribadi tanpa campur tangan mana-mana pihak lain yang mungkin mempunyai niat-niat yang berbeza. Dan biarlah Mahkamah yang Mulia membuat keputusan tanpa campur tangan. Akhir sekali, nak mencelah dalam mana-mana kes sivil pun, saya yakin dan percaya Taqiyuddin Hasan sebagai peguam mengetahui bahawa orang yang nak mencelah perlu mempunyai kepentingan undang-undang dalam guaman tersebut. Tak semestinya dalam isu yang berbangkit. Melainkanlah mahkamah sendiri yang ingin memanggil sama ada pejabat Peguam Negara maupun bersama dengan Badan Peguam Malaysia untuk memberi pandangan keperlembagaan dan perundangan berkaitan isu imuniti. Itu cerita lain. Bukan atas pihak Peguam Negara untuk membuat permohonan, tapi tertakluk kepada mahkamah. Jika mahkamah perlu pandangan perlembagaan dan perundangan daripada pihak-pihak yang dianggap neutral, iaitu pejabat Peguam Negara maupun Majlis Peguam. Saya harap tidak ada mana-mana pihak politik walaupun yang mempunyai latar belakang guaman akan membuat cadangan-cadangan yang boleh menjurus kepada penzahiran pahaman mereka untuk mencampur tangan secara salah dalam urusan penjawat-penjawat awam. Sekian.